Hidup ni selagi kita tak ada apa-apa, kita akan dipijak. Kadang orang yang jatuhkan kita ni, orang yang berada di sebelah kita sendiri. Ini kisah dia dalam hidup aku semasa aku Navy dulu. Orang yang sama level jatuhkan aku. Menghasut orang atas sampai pegawai dan bintara hilang hormat dekat aku. Dan anak-anak buah dia semua unit pun rasa memandang rendah terhadap diri ni. Aku tak melawan, aku tak kisah pun tempat kerja aku dulu orang tak hargai aku sebab aku pun cerdik juga. Jadi kita fikirkan pencen je masa tu. Yang penting aku buat kerja aku akan jaga prinsip lah. Sama juga macam kes kedai kawan aku dekat Maidan Meru Raya ni. Bila tapak jadi bazar raya, keputusan dibuat asas meja. Yang bawah cuma mampu tengok bisnes tenggelam, letih gitu. Ini orang kata bukannya bazar makan, yang orang kata 25 hari. Ini bazar jual kain baju. Jawapannya malam raya baru selesai. Siapa yang nak kisah pasal kita? Kalau keputusan tu dah duduk semeja bulat kan, nampak pula angka pula sampai 7 angka. Mau ke tidak lah. Macam ni lah korang. Nanya ke budak-budak ni 30 hari. Orang raya nak cari duit raya. Korang boleh support kedai member aku ni di Maidan Meru. Kalau tak cukup kat sini, boleh datang di Aloya di Caltech Jalan Tambun Ipoh Perak.